Yo, Harry Azrul. Mana be? Di mana kau, Harry Azrul? Sabar. Di mana kau, Harry Azrul? Mu tunggu kawe sampah be. Bila kamu sapa tu? 28 hari bulan sampai 1 Jun kawe sampai KK. Dengar tu orang Sabah. Orang-orang Sabah Mana tu be? Kingfisher. Kingfisher. Oh, tempat kawe tu Kingfisher. Guys, follow dulu Mr. Yogurt. Ui, lawa baju be. Mana? Ni Harry betul ke? Bukan. Ni Harry betul lah. Ni jaminan apa untuk Harry Sabah? Crowd macam mana? Jaminan untuk crowd Sabah? Ya. Sebab ini selepas saya join Air Team, InsyaAllah saya tidak jamin lebih-lebih. InsyaAllah lebih sikit daripada yang sebelum ni. Amin. Sebab saya nak Dia nak tengok kekuatan Harry macam mana? InsyaAllah. Asla ikut tak? Oh, tidak. Lancar molek kecek Kelantan. Kawe memang boleh royak Kelantan semenjak berkahwin dengan Mr. Yogurt ni. Kawe dah bisa boleh royak Kelantan sikit-sikit. Boleh dulu. Oh, kecek. Kecek. Mengabel pun Kelantan. Ni hok Mr. Yogurt hok ajar kawe ni royak kecek Kelantan. Dorang ni daripada Semenanjung guys, datang ke Sabah menyediakan air viral. So orang-orang KK, orang-orang Sabah, air. Betul air. Ayak. Hari apa ada dekat Evoke? 28 sampai 1. Setiap hari saya ada guys. Kita cuba. So patah pinggang lah Harry kejap lagi. Nanti kita sama-sama give the best service lah kepada semua orang-orang yang datang nanti. KK. Ada orang Sabah. Jauh datang ni be. Jauh. InsyaAllah orang-orang Sabah insyaAllah. Orang ni semua support Mr. Do, Andre. Mantap. Andi sehat Andi Makanan Kelantan apa? Makanan Kelantan kau tahu? Wudu. Eddie dah kena dah itu. Nasi kabu. Boleh dia ke apa kalau nasi kabu? Nasi kabu. Nasi apa? Ulat. Nasi kabu ule ni kelapa. Dia letak kelapa. Nyo. Bukan kelapa Nyo. Betul. Ada lain tak macam style Harry. Fan Harry here. Aku support SICC nanti. Thank you kekasih bayangan. Pernah rasa tak? Pernah. Nak makan budu lah. Budu kawe tak boleh. Tok se makan budu. Terkeluar balik. Sama lah. Kita sama lah. Oh, yolah tu. Tak makan wudu kau Dia bukan isi Kelantan ni. Oh, mu makan ni ambuyat. Ambuyat lagi lah tak boleh ni. Tak boleh Tak boleh makan ambuyat Tak boleh. Habis semua dah datang Sabah tu, try makanan Sabah. Apa special sikit? Hok Sabah, guys cuba komen guys, hok makanan yang kita suruh dorang try ni. Nanti kawe buat konten. Apa benda Sabah. Ambuyat. Sinalo. Jangan bagi makan sinalo bakas. Oi, butak tu ke apa? Haram. Dah makan butok kat. Sinalo bakas tu haram. Budak tu apa butok? Butot tu dia macam ulat. Budak sagu. Nak try ya? Saya boleh buat konten kenaan dengan tu. Saya ada kawan yang jual butot. Boleh. Rasa.
Saya punya konten dekat sana nanti lebih kepada orang Kelantan try makanan butok. makanan Sabah. Saya akan buat makanan Sabah kepada orang-orang Semenanjung dekat Havoc tu. Aku kasih bayangan ni, dia komen. Boleh. Boleh try ya? Boleh ni. Alright. Kalau tak boleh aku buang balik. Iya. Butok dia kita makan dia macam ulat hidup-hidup. Weh, tak boleh tu weh. Dia macam siput sedut tu je. Cakap nak jadi orang Sabah. Tak makan ayam. Dah menari Sumazau kan depan ni menara menteri tu kan. Dah layak dah tu jadi orang Sabah. Bentuk sama macam ulat. Dia macam dia tak macam ulat sangat, dia gemuk-gemuk sikit, dia macam nasi. Harry nak jadi kita boleh. No problem. Kau bila sampai sini? 28 sampai. Siapa? Dorang Pau mana? Pau ada Pau. Si Ari panggil. Sila dia panggil. Sini Pau. Dah kat Sabah minta Harry ajak datang ke KDCA tengok Semandak Keamatan nanti. Ya, kita nak tengok. Keamatan nak pergi ke? Nak pergi. Keamatan, kita pergi tengok keamatan. Tengok macam mana dia punya Tradisi. Tradisi buat dia rasa macam mana. Boleh. Dia ada pesta keamatan tu dekat Sabah sekarang. Dia sampai dia start 28 Yes, dia ada pesta keamatan. 28. Macam-macam aktiviti ada juga. Oi, meriah ni. Havoc ada. Keamatan ada. Sekarang pun jalan dah jam Tadi serius lah? Jalan jam teruk tadi. Mana? Awalnya jam. Jalan jam teruk tadi. Serius lah? Teruk jam. Dia dah buka jalan tu. Buka apa? Harry, I love you. I love you more. Tinggi berapa? 178. Malam ni Abe post konten ke? Sudah post? Belum lagi? Latok kasih makan. Boleh nanti kita kasih try dorang latok. Oh, sudah post? Ya, terus ada. Okay. Tak sabar nak jumpa Abang Harry. Mantap. Nanti jumpa sana. Oi, Be, legging, Be. Siapa pula yang legging ni? KW ke demo? Siapa legging, guys? Alamak. Mereka yang legging. Wih, panasnya. Aku dah pusing dah kipas ni tadi. Panas telefon aku. KW nak demo nak live ni sekejap ya. 1 hour only. Sikit lagi. Demo donga tok KW punya suara. Demo donga tok KW punya suara. Kenapa legging tu bro? Hendak telefon dorang ni.